cara merekod maklumat dalam jurnal ke Ledger. Ambil ini sebagai contoh. Kita nampak dekat sini, jurnal belian ada 2 orang akaun belum bayar dan kita sudah total jurnal tersebut dengan akaun belian. Ingat, bila kita totalkan jurnal belian, tak kisahlah mana-mana jurnal pun, kita kena ikut balik nama atas. Kalau jurnal belian, tulis akaun belian. Kalau jurnal jualan, tulis akaun jualan. Seperti yang kita tahu, akaun belian sememangnya debit. Jadi wajib letak maklumat debit di sini. Ini menunjukkan bila kita buka akaun Ledger untuk akaun belian, kita kena letak maklumat akaun belian ni di bahagian debit. Kalau ini debit, atas ni semuanya kredit. Jom cikgu tunjukkan. Okey, cuba lihat di sini, akaun belian 31 Oktober 5900. Pergi akaun belian 2016 Oktober 31, tulis akaun belum bayar. Kenapa kena tulis akaun belum bayar? Sebab yang atas ni semuanya terdiri daripada akaun belum bayar. Kalau 2 orang pun, kita tulis akaun belum bayar. Kalau seorang nama pun, tulis akaun belum bayar. Ingat, jangan keliru dengan benda tu. Baik, berapa nilai dia? 5900. Pergi ke sini, tulis 5900. Settle dapat 1 markah kalau semuanya betul. Iaitu tarikh, butik dan juga jumlah. Macam mana nak rekod 2 lagi? Mari cikgu tunjukkan. Cikgu tunjukkan 1. Okey. Oktober 11, hilang pensinik 3500. Jadi, pergi ke akaun hilang pensinik, pergi kepada belah kredit. Kan tadi cikgu cakap, kalau akaun belian tu debit, atasnya semuanya kredit. Okey? Oktober 11, 2016. Oktober 11. Tulis apa? Tulis belian. Kenapa kena tulis belian? Sebab kita ambil maklumat ni daripada jurnal belian. Nilainya pula 3,500. Mudah saja, tapi jangan lupa letak RM di atas. Macam mana nak buat untuk pemborong sonet? Sama saja. Pergi ke belah kredit, tiru balik tarikh dia dan letak balik jumlah dia. Ingat, buktinya kamu kena letak belian sebab kita ambil daripada jurnal belian. Nak tahu macam rekod maklumat-maklumat lain? Ikuti video cikgu seterusnya.